Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada 3 genggam ikan bilis ya. Ada cili kisar 4 sudu makan. Ni ada bawang besar 1 biji, bawang putih tu 3 biji, halia setengah inci, ada belacan sedikit. Bawang besar 1 biji untuk tumis ya. Ada air asam jawa. Ni kita nak kisar bawang besar yang 1 biji tadi tu, bawang putih dan halia dan belacan ya. Kisar tu jangan terlalu halus sangat ya, agak-agak kasar sedikit. Panaskan minyak ya, nak goreng ikan bilis. Minyak dah panas, masukkan, balik-balikkan ikan bilis tu ya. Agak-agak nampak garing tu, angkatlah ya, jangan sampai hitam pula. Masukkan bawang yang untuk tumis tadi tu. Masukkan bahan yang dikisar tadi tu ya. Hingga bahan kisar tu masak ya. Bahan kisar pun dah nampak sedikit kering, kita masukkan cili kisar ya. Tunggu cili pecah minyak. Cili pun dah pecah minyak, masukkan air asam jawa ya. Masukkan gula. Sedikit garam ya. Dirasa dulu baru letak garam. Kadang-kadang ada ikan bilis yang masin. Ikan bilis yang digoreng tadi. Digaul tak perlu lama ya. Sebab ikan bilis tu dah digoreng. Dah pun siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain video. Selamat mencuba ya.